Saya dah tengok dah kad-kad makhraj yang lain kan. Yang ni di antara yang menarik dah. Okey. Tengok kad makhraj huruf. Pertamanya sahabat-sahabat Quran, kita bawa 5 jenis makhraj. Okey, 5 bahagian makhraj. Yang pertama lisan ni. Lisan ni kita bincang, dia main macam dam. Pusing ke sini, turun ke bawah. Okey, habis di sini perbahasan berapa belas 10 makhraj lisan ni. Okey, seterusnya kita bincang bab makhraj halqi, makhraj jawfi, makhraj syafatain dan juga makhraj al-khayshum. Okey, ni makhraj 5 bahagian makhraj umum kita bincangkan. Di tengah-tengah ni sahabat-sahabat Quran boleh juga dapat bayangan awal berkenaan dengan gambaran makhraj, kedudukan lidah, gigi di mana, dan kedudukan huruf lah. Dan di sini kita ada rumusan makhraj huruf. Dia ada 5 anggota ataupun organ, 17 sebutan, 30 suara. Yang ni bagi saya ni macam bagi saya lah biasalah, mana-mana kaedah pun ada. Cuma daripada penyusunan dia letak bestnya dia full color. Pertama full color dan susunan dia tu kemas tuan-tuan. Susunan dia kemas. Kita tengok duduk dalam kotak, dia ada makhraj khusus, lepas tu dia ada gelaran dia. Gelaran makhraj ni zalqiyah. Yang tu saya nampak dia punya kelebihan kad ni. Di antara lain kelebihan ni sahabat-sahabat Quran, yang inilah yang saya nampak banyak kelebihannya. Berkenaan dengan sifat huruf. Di belakang ni sifat huruf. Sifatul hurufil hijaiyah. Sifat-sifat huruf hijaiyah. Baik, kita tengok. Hari ni kita duk nak mengaji pelajaran makhraj huruf ni, duk mengapai tak ingat-ingat, otak dah berkarat dah tuan-tuan. Memang tak ingat. Macam mana kita kena ada kad ni sebagai alat bantuan kita. Kita imbas kad ni, insya-Allah lama-lama kita ingat. Nama pun kad imbas. Okey nah. Tengok macam mana cara nak guna dia. Yang pertama, dia punya makhraj huruf, sifat huruf ni daripada hamzah dah. Hamzah, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra. Okey, dia turun macam tu, pusing macam kita main dam. Macam main apa? Macam main dam kan.